Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Iyah. Okey, hari ni Nek Iyah nak pergi petik buah nenah. Nak pergi tuai nenah sebab Nek Iyah tanam tu. Nampak masuk molek tu. Kita tengok benda apa. Ada di kebun yang semut samung tu. Okey, jom sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Okey, sahabat-sahabat ni Nek Iyah nak ambil buah nenas ni. Nampak masuk molek tu. Boleh ambil tu tak? Jom kita ambil. Jom kita busuk ni. Jom kita tengok buah peria pula ada tak. Oh ni masih kecil lagi. Ada sebiji besar. Ni. Pecah daun apa? Daun ni. Oh yo. Yo, Nek Iyah tak bawa pisah. Ni besar sahabat. Okey, sahabat-sahabat ni hasil Nek Iyah tuai. Boleh masuk hutan ni ya. Okey, sahabat-sahabat, ni Nek Iyah ada pisang ni. Nek Iyah nak sira pisang hari ni. Ni pisang berangang ni. Hai sahabat-sahabat, jom kita sira pisang hari ni. Pisang ni Nek Iyah ambil kebun Batu Sembilang. Saya tu. 2 randang masuk tu. Okey. Hasil tuaian kita pagi ni. Jadi Nek nak sira pisang lah. Mula kita tiga air dulu deh. Kita masuk air ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pandang. Kita bergula. Tu. Nek Iyah nak sebiji-sebiji gini je sahabat-sahabat. Pisang pun tak besar mana. Pisang ni bisa berangang sahabat-sahabat. Okey, sahabat-sahabat ni.
kita bubur pisang. Bubur sebiji gini. Nak makan baru juga. Bubur ni sikit. Perisa pandang. Sekarang tunggu dia masuk lah. Dah tutup api. Okey, sahabat-sahabat. Ni, sirup pisang kita sedap ni nak yang perisa pandang. Daun pandang pun bubur, perisa pandang pun bubur. Okeylah sahabat-sahabat, nak mohon maaflah segala kekurangan sana sini, tersilap kata, terkasar bahasa, nak mohon maaf sebesar-besarnya. Dan selamat berpuasa. Dan juga terima kasih banyaklah support Nek Yah. Nek Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah, sentiasa dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita jumpa di lain video deh. Bismillah. Allahu akbar. Bye bye.